Pernah tak anda terfikir, kenapa ya bahasa Arab yang kita belajar dalam kelas tu bunyinya lain sangat dengan apa yang kita dengar dalam filem-filem Mesir? Hari ni kita akan cuba fahamkan misteri dua wajah bahasa Arab ni. Bayangkan situasi ni, anda dah pulun hafal beratus-ratus perkataan, dah rasa macam pro dengan tata bahasa. Tapi bila jumpa penutur asli, tiba-tiba blur. Rasa macam, kejap, ini bahasa apa yang dia cakap ni? Mesti pernah rasa kan? Untuk pelajar bahasa Arab, percayalah, perasaan macam ni memang biasa sangat. Apa yang anda belajar dalam buku teks tu lain sangat dengan apa yang anda akan dengar kat jalan-jalan di Kairo. Jom kita siasat kenapa benda ni boleh jadi. Okey, ini agenda kita. Mula-mula, kita akan kenal dua wajah bahasa Arab. Lepas tu, kita selami anjakan bunyi Mesir. Seterusnya, kita tengok kata tanya versi baru dan kita akan cuba buat perbualan Mesir pertama anda. Akhir sekali, kita akan bincang kenapa amyah ni sebenarnya sangat penting. Jom mula. Baiklah, kita masuk bahagian pertama, dua wajah bahasa Arab, yang formal lawan yang harian. Jadi benda pertama yang kita kena faham ialah bahasa Arab ni, dia ada dua versi utama dan dua-dua ni sangatlah berbeza. Pertama, kita ada Fusha. Anggaplah Fusha ni macam version rasmi bahasa Arab. Inilah bahasa yang digunakan dalam Al-Quran dan sebab itulah ia sama je di seluruh dunia Arab. Anda akan dengar bahasa ni dalam berita, dalam ucapan rasmi dan inilah yang biasanya diajar di sekolah sebagai bahasa Arab standard. Dan yang kedua, kita ada amyah. Inilah bahasa yang orang betul-betul guna hari-hari. Bahasa untuk sembang kat kedai kopi, tawar-menawar kat pasar, borak dengan keluarga. Dan yang paling penting kita kena ingat, setiap negara Arab tu ada amyah dia sendiri. Logat dan perkataannya pun unik. Senang cerita macam ni lah. Fusha tu ibarat bahasa Melayu baku yang kita guna dalam majlis rasmi atau dalam buku teks. Amyah pula, itu macam bahasa pasar kita atau dialek Kelantan, Kedah atau Sabah. Bahasa yang kita guna untuk borak-borak dengan kawan. Ia lebih santai, lebih hidup dan penuh dengan gaya tempatan. Okey, sekarang jom kita fokus pada dialek yang paling popular, amyah Mesir. Kita akan mulakan dengan kod rahsia pertama untuk faham dialek ni, iaitu perubahan bunyi huruf. Ini dia, kunci utama untuk unlock pendengaran anda kepada amyah Mesir. Serius, bila anda dah faham beberapa perubahan bunyi ni, perkataan yang dulu anda dengar macam bahasa asing, tiba-tiba akan jadi masuk akal. Betul-betul macam pecahkan kod rahsia. Cuba tengok beberapa contoh ni. Huruf Qaf yang dalam Fusha bunyinya Qa kan? Di Mesir, dia jadi bunyi hentian glotis. Macam bunyi A dalam perkataan ahwa untuk kopi. Lepas tu, huruf Jim, dia jadi bunyi G yang keras. Jadi perkataan Jamil disebut Gamil. Sama juga dengan Tha yang jadi T dan Tha jadi D. Nampak macam kecil je kan perubahan ni? Tapi impaknya pada pendengaran besar sangat. Okey, kita dah settle bab bunyi. Sekarang, jom kita tengok pula perkataan. Kita akan mula dengan toolkit paling penting dalam mana-mana perbualan, iaitu kata tanya. Tengok ni, betapa bezanya perkataan-perkataan asas ni. Kalau dalam Fusha, anda belajar maza untuk apa, tapi kat jalan-jalan Kahira, orang akan tanya, aina untuk di mana pula jadi fein. Dan kaifa untuk bagaimana bertukar jadi zai. Ini dah macam belajar satu set perkataan yang baru terus, kan? Okey, anda dah tahu bunyi, anda dah tahu beberapa perkataan. Sekarang, jom kita siapkan anda dengan beberapa frasa penting supaya anda boleh terus mula perbualan pertama anda kat Mesir. Ini dia frasa-frasa survival yang anda akan guna setiap hari. Nak tanya apa khabar? Cakap je, Izzayat kalau pada lelaki. Nak jawab? Senang je, Kwais, Alhamdulillah. Perasan tak? Ada Aiwa untuk ya dan juga syukran Awi. Awi tu maksudnya sangat. Jadi, terima kasih banyak-banyak. Senang dan praktikal kan? Jadi, lepas kita tengok semua perbezaan ni, mesti ada yang terfikir kan? Kenapa nak susah-susah belajar amyah? Kenapa tak fokus kat Fusha je? Jom kita tengok kenapa ia sangat-sangat penting. Dan inilah jawapannya. Fusha tu memanglah asasnya, tapi amyah itulah kunci untuk betul-betul berhubung dengan orang. Ia jambatan antara apa yang kita belajar dalam buku dengan hati manusia. Ia bahasa untuk berkawan, bergelak ketawa, bahasa untuk kehidupan yang sebenar. Satu lagi tip penting untuk anda, antara berpuluh-puluh dialek amyah, dialek Mesir nilah yang paling ramai orang faham di seluruh dunia Arab. Kenapa? Sebab pengaruh filem dan muzik Mesir yang dah berdekat-dekat lamanya.
Jadi, kalau anda nak pilih satu je dialek untuk belajar, Amiyah Mesir adalah pilihan yang paling bijak. Ada satu pepatah lama yang merumuskan semua ni dengan sangat baik. Tapi dalam konteks hari ni, maksudnya lebih mendalam. Bukan sekadar nak faham apa orang cakap, tapi ia soal membina jambatan pemahaman, empati dan kepercayaan yang ikhlas. Jadi, sekarang kita dah nampak beza antara bahasa Arab dalam buku dengan bahasa Arab dalam kehidupan sebenar. Faham benda ni bukan je akan jadikan anda pelajar bahasa yang lebih bagus, tapi juga seorang pengembara dan seorang kawan yang lebih baik. Persoalannya sekarang, lepas Mesir, ke mana agaknya pengembaraan bahasa kita ni patut pergi? Fikir-fikirkan.